Korang tahu tak, Malaysia ada telaga minyak sedalam 1 kilometer bawah laut. Kat negeri mana tu? Sini, geng Geo nak story. Dia terletak kat negeri di bawah Bayu, Sabah. Sabah ni sebenarnya kan, antara kawasan deep water oil paling penting kat Asia Tenggara ni tau. Kat luar pesisir Sabah, ada projek dipanggil Bermusut Kakap Deep Water. Air laut kat sini sedalam 1.2 kilometer. Bayangkanlah, KL Tower pun kalah dengan ketinggian tu geng. Projek ni mula dihasilkan minyak pada 2014. Simpanan dianggarkan 300 hingga 500 juta tong minyak. Ini antara telaga deep water pertama kat Malaysia. Minyak ni tak guna platform biasa, ia guna sistem terapung macam kilang minyak atas laut. Selain tu, ada juga projek Malikai Deep Water, mula produksi pada 2016. Ini antara teknologi paling canggih yang pernah Malaysia guna. Hari ini, Deep Water Sabah menyumbang hampir 30% minyak Malaysia. Deep water ni guna beberapa teknologi iaitu subsea well, telaga bawah laut, floating production system dan drilling robot dasar laut. So geng, Malaysia ni bukan je sekadar negara pengguna minyak, tapi negara kita ni juga sebenarnya adalah pemain deep water dunia. Dapat something?